sebuah rasuah kerana memberi ganjaran untuk mempengaruhi undian. Undian sepatutnya dibuat secara jujur dan adil berdasarkan kenaikan calon, bukan kerana imbuhan. Jika budaya ini dibiarkan, kepimpinan pelajar akan hilang integriti dan kepercayaan. Tinggal lah puan. Ada tapi tadi ni kami lupa pakai. Macam tu pula. Kali je. Tak ada awak boleh pakai untuk saya. Dah puan. Yang sikit puan kali ni je puan. Betul tak tu? Tak boleh tu. Tak ada sekarang. Ambil je lah puan. Kali je. Ya lepas ni awak boleh buat kena pakai kami untuk tau. Okay. Tindakan mencuba memberi wang untuk mengelak dikenakan tindakan disiplin adalah sebuah rasuah. Jika setiap kesalahan boleh diselesaikan dengan wang, maka keadilan tidak lagi wujud. Peraturan perlu dipatuhi tanpa kompromi. Tindakan memberi hadiah untuk mendapatkan soalan bocor adalah sebuah rasuah akademik dan mencemarkan integriti pendidikan. Perbuatan seperti ini bukan sahaja merugikan pelajar, malah mencemarkan nama institusi pendidikan. Aku rasa kita kena lipat ni. Lecture ni selalu lambat. Kita lipat kat ikan lah. Jom. Apa? Awak nak lipat saya? Awak tak payahlah lipat. Awak diam saja. Nanti saya bagi awak tulis. Okey? Nanti awak diam. Ya ke madam? Tindakan menawarkan kelulusan sebagai balasan untuk menutup kesalahan adalah satu bentuk rasuah yang sangat serius dan satu pengkhianatan terhadap amanah pendidikan. Jika perbuatan ini tidak dibendung, ia akan merosakkan masa depan pelajar dan menjejaskan kualiti graduan yang dihasilkan.